Dah siap-siap nak keluar sekali, terlupa pula nak gosok gigi. Lebih-lebih lagi nak pakai braces. Senang sangat mulut nak berbau. Ubat gigi Yusmal memang tak boleh tinggal. Ni bukan saja putihkan gigi, Bau mulut macam pakai perfume. Sementara Noah dengan Mirul tengah leka. gosok gigi dulu sebelum keluar. Mirul dengan Nana memang kita orang dua pakai ubat gigi Yusmal. Suka sangat sebab mulut kita nanti bau chewing gum. Nana dah lah pakai braces, senang mulut berbau. Pakai ubat gigi Yusmal, gigi bersih, nafas pun segar. Barulah confident nak bercakap dengan orang. Macam spray perfume dalam mulut. Seharian kita orang explore Hong Kong City. Dah puas jalan, kita cari makan halal pula. Dah makan, kita sambung shopping lagi. Skincare, kosmetik, perfume semua ada dekat Lung Fu. Ayah-ayah semua jaga anak kat luar, sementara tunggu mak-mak bershopping kat dalam. Tak ingat dunia. Dah puas shopping berjam-jam, baru kita orang balik hotel. 1378. Pukul 1 pagi baru settle mandi semua. Seharian dah keluar, sebelum tidur wajib berus gigi Bila gigi dah bersih, Wangi macam spray perfume dalam mulut. Barulah selesa tidur. nafas mulut dah bau anggur, baru boleh kiss good night. Okay lah geng, bye.